orang suka pada kucing. Ingat ada yang jadikan sebagai pekerjaan jual kucing. Apakah hukum jual kucing? Jual kucing yang dilarang di dalam hadis ialah kucing liar yang menggigit. Kucing hutang gigit orang. Kucing tu. Adapun kucing yang kita bela kerana menjadi pet, binatang kesayangan dalam rumah, hukumnya harus. Okey? Boleh. Cuma dalam fiqh ada berlaku khilaf tentang menjual binatang yang tak boleh dimakan. Okey, binatang kucing ni boleh makan tak? Tak boleh. Ghairul ma'kul. Mu panggil Tok Imam Mekah melih pun tak boleh makan. Okey, ada manfaat tak? Apa manfaat kita beli kucing 3,000 seekor British Shorthair? Ataupun kucing siang atau kucing yang comel-comel, untuk apa? Nak menyukakan hati tuan rumah bermain-main. Itu bermanfaat, pokoknya harus. Yang dilarang binatang yang tak ada manfaat. Beli ular sawa. Nampak tak lagi? Anaconda duduk dapur. Dalam bilik tidur badak-badak sumbu. Faham lagi? Barulah tak ada manfaat.